Hai korang, Assalamualaikum. Hari ni saya nak share dengan korang resepi biskut pistachio salted caramel. Biskut ni sangat sedap, manis, lemak masin. So, jom kita mulakan. Okey, pertama sekali saya menggunakan 240 gram butter. Kemudian saya menggunakan 160 gram gula icing. Kemudian kita gaul sehingga sebati saja. Korang jangan pukul terlalu lama sebab nanti akan efek pada biskut korang masa bakar nanti, okey? Nanti biskut korang akan kembang, okey? Kemudian saya masukkan 1 biji kuning telur, sedikit creamy vanilla dan 3 sudu pistachio paste. Untuk pistachio paste ni, korang boleh dapatkan di kedai bakery ataupun korang boleh dapatkan di link yang saya letakkan di description box bawah ni, okey? Kemudian kita gaul sehingga sebati. Untuk cantikkan lagi warna dia, saya tambah sedikit warna hijau. Kalau korang tak nak tambah pun tak ada masalah. Terserah kat korang, okey? Kemudian saya tambahkan 50 gram susu tepung dan 50 gram tepung jagung. Kemudian kita gaul sehingga sebati. Kemudian saya tambahkan 330 gram tepung gandum. Untuk tepung gandum ni, korang masukkan sedikit demi sedikit. Kalau adunan korang dah cantik tapi tepung tu belum habis lagi, korang boleh skip saja tepung yang balance tu, okey? Kita nak dia jadi dough yang tak melekat di tangan. Untuk cornflake, saya ramas kasar sahaja. Kalau korang nak tekstur dia lebih halus, korang boleh kisar ataupun korang boleh chopper seketika sahaja. Okey, terserah kat korang, korang nak macam mana, okey? Bila dah siap, so saya akan ambil sedikit dough dan kita bulat-bulatkan. So, saya akan masukkan ke dalam kita punya cornflake yang saya telah ramas kasar tadi, okey? Bila dah siap, so saya akan tekankan sedikit bahagian tengah kuih kita tu untuk saya letak pistachio spread. So, bila dah siap, kita akan bakar pada suhu 150 darjah Celsius selama 20 minit bergantung kepada oven masing-masing. Bila dah siap, korang keluarkan daripada oven dan terus pipekan pistachio spread.
Kemudian di atas biskut saya akan drizzlekan salted caramel spread, okey? Kemudian kita akan bakar seketika selama 5 minit pada suhu 150 darjah Celsius bergantung pada oven masing-masing. So inilah hasilnya. So korang, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye.